Biar betik. Kompilasi Biar Betik, dunia ikan yang ramai tak tahu. Dalam video ni, kami akan bawa beberapa video-video short mengenai ikan-ikan yang pernah kami cerita untuk hampa layan sekali lagi. Ada yang pelik, ada yang menakutkan, ada juga yang tak masuk akal. Kami buat kompilasi macam ni senang kot hampa nak layan video-video yang ada tema tertentu. Kali ni ikan lah. Tengok sampai habis tau. Ikan yang last tu garanti ramai tak tahu, walaupun boleh kata hari-hari jumpa. Jangan lupa like dan share lah noh. Dan subscribe kalau hampa baru jumpa channel ni. Biar betik. Ikan ni boleh hidup bertahun-tahun tanpa air. Ini ialah African lungfish, sekumpulan ikan dari genus Protopterus. Kalau belah-belah Afrika, mereka panggil ikan ni mamba. Kalau dalam bahasa kita, direct translate jadi ikan paru-paru Afrika lah. Ikan ni pelik dari kebanyakan ikan lain, sebab ikan ni ada paru-paru Paru-paru ni dia guna masa musim kemarau sajalah. Selagi air ada, dia pakai insang saja. Bila air dah tinggal sikit, lungfish akan korek masuk dalam kelebong. Lepas tu dia akan hasilkan sejenis lendir yang akan salut semua badan dia. Lendir tu akan mengerah jadi macam kepompong. Lepas tu dia tidurlah sampai musim hujan. Geng penyelidik panggil proses ni estivation. Kalau orang utara ni panggil tidur mampus lah. Mereka ni boleh hidup tanpa air sampai 4 tahun guna cara ni. Memang lama nak haram mereka tidur. Bila sampai je musim hujan, semua sungai dan lopak air akan mula bertakung balik. Kepompong tu bila kena air dia akan relai dan lungfish keluar jadi ikan biasa balik. Lepas tu dia terus cari pasangan lah. Biar betik. Dalam sungai Amazon ada power bank hidup yang boleh bagi kejutan elektrik sampai 860 volt. I'm okay, I'm fine. Ini ialah belut elektrik, sejenis binatang akuatik dari genus Electrophorus yang hanya boleh dijumpai dekat benua Amerika Selatan, terutamanya di sungai Amazon. Tapi hampa jangan tertipu nah. Nama saja belut, tapi dia ni bukan belut pun. Dia ni dari keluarga ikan knifefish, sepupu jauh ikan keli. Badan dia panjang, lembek dan penuh dengan sel khas yang dipanggil elektrosit. Sel-sel ni bersusun secara berbaris dan setiap satu hasilkan arus elektrik yang rendah. Tapi bila semua pergi sontak, memang lingkup lah. Power no haram karena dia. Buaya dengan anaconda pun keras kat situ kalau kena. Kalau hampa pergi sungai Amazon, jangan duduk buat tebiang pergi randuk sungai tu. Silap-silap kena karen kat situ. Selain untuk pertahanan diri, belut elektrik juga boleh guna kebolehan ni untuk cari mangsa dengan mengesan medan elektrik dan berkomunikasi dengan belut-belut elektrik lain. Wush, rupanya sebelum internet wujud lagi, mereka ni dulu guna online message. Biar betik. Ikan ni boleh terbang atas laut. Ini ialah flying fish. Ikan unik ni tak adalah terbang macam burung, tapi dia boleh meluncur di udara dengan bantuan siripnya yang lebar macam sayap. Dia punya terbang tu bukan level biasa mat. Ikan ni boleh meluncur sejauh 200 meter sama panjang dengan jarak 2 pandang bola. Jauh nak haram. Dah tu laju pula dengan kelajuan maksimum boleh capai 56 km per jam. Flying fish ni kecil saja tapi kerap jadi mangsa ikan-ikan lain. Tapi dia bukan jenis pasrah serah diri hidup-hidup. Bila ikan besar dah bola cucuk belakang, dia terus fly terus keluar laut. Selamat. Malang buat flying fish walaupun kadang-kadang berjaya selamat dari ikan-ikan lain. Dia disambar burung-burung laut yang berterbangan di kawasan tu. Melingkup kawan. Dalam laut stres, luar laut pun stres. Memang hidup dia cuma trailer. Ending dah spoiler. Jadi dinner. Biar betik. Ada ikan yang bertelur atas pokok. Ini adalah Copela arnoldi atau nama manjanya Splashing Tetra. Apabila tiba musim mengawan, Splashing Tetra jantan akan melompat keluar dari air hinggap atas daun rendah yang tergantung. Dia akan membasahkan daun itu bersedia untuk bawa pasangan balik dan di situlah dia dan pasangannya melepaskan telur mereka. Kedua-dua Splashing Tetra akan lompat keluar bersama-sama dan hinggap pada masa yang sama. Timing kena tepat tu. Kalau tak, tembak tak kena. Tak ada lah zuriat. Setelah segalanya selesai, Splashing Tetra betina akan belah begitu saja. Saya janji, lepas rakam saya delete. Woi, terbalik ni. Tiba-tiba jadi bapak tunggal. Sedih, haram. Tapi Splashing Tetra jantan bukan jenis lepas tangan. Setiap beberapa minit, dia memercikkan air ke arah telurnya. Lepas 2 atau 3 hari, telur-telur tu akan menetas. Permulalah hidup anak-anak ikan tu dengan berdikari. Si bapa, of course, pergi cari bini lain lagi. Biar betik.
betik. Ikan ini boleh berjalan di atas darat dan panjat pokok. Ini ialah ikan belacak, aka ikan tembakul, aka mud skipper. Ikan ini bukan biasa-biasa. Dia boleh bernafas di atas darat dengan cara yang sangat unik. Ia akan menarik nafas panjang dan menyimpan udara dalam satu ruangan khas dalam mulutnya yang dipanggil bucopharyngeal cavity, dan oksigen akan diserap melalui insang khasnya. Malah ia juga boleh menggunakan kulitnya macam katak untuk menyerap oksigen. Kiranya dia tak boleh lari dari oksigen, tak kira di mana dia berada. Ikan belacak tinggal di payah bakau, dan kat Malaysia pun banyak. Atas lumpur dia champion laju non haram. Walau nampak comel, jangan kacau dia punya kawasan. Belacak ni teritorial. Hai, siapa kau ha? Ini kawasan lumpur aku yang punya. Kenapa pula binatang ni? Terkena penyakit ikan gila ke? Tenor tembakul. Biar betik. Kalau hampa suka pergi menyelam dalam laut, bukan jerung yang hampa kena takut, tapi si pengganas gigi buruk ni. Ini ialah ikan cebong atau ikan ayam. Kalau orang putih panggil dia triggerfish. Ikan ni dari family Balastidae yang ada lebih kurang 40 spesies. Ikan ni bukan biasa-biasa nah. Depa ni macam pengganas tu. Depa ni serang siapa saja yang dekat dengan depa. Ikan ke, belut ke, orang ke, semua depa tokar. Dengan ikan cebong ni jadi agresif dan teritorial pada musim mengawan. Hang lintas saja dekat sarang depa, memang depa tiba terus lah. Masalahnya depa ni suka sembunyi sarang depa. Jadi memang hampa tak tahulah sarang depa dekat situ. Gigi depa pun kuat no haram tu. Nampak macam gigi buruk, tapi kalau kena ngap tu macam kena kapit dengan pelayar. Cengkerang ketam, kerang, udang lobster, landak laut, semua tu dia rekah macam tu saja. Hampa boleh bayanglah kalau dia tokak hampa macam mana rasa. Orang Hawaii panggil dia dengan nama humu nuku apa yang bermaksud ikan ayam laut dengan muncung macam babi. Untuk apa aku share ni aku tak tahulah. Biar betik. Kalau hampa ni orang yang suka berkelah kat pantai, mai aku bagi cerita yang tak sedap kat hampa. Ini ialah parrotfish. Di Malaysia orang panggil ikan kakak tua atau ikan bayan atau ikan ketarap. Ikan ni dari subfamily Scarinae dan boleh dijumpai di merata-rata dalam laut, terutamanya dekat-dekat terumbu karang. Ikan kakak tua ni ada banyak spesies, macam-macam warna, bentuk dan saiz. Dari yang kecil macam tapak tangan sampailah yang besar macam TV 50 inci. Tapi semua ada benda yang sama. Gigi besar yang rupa macam paruh burung. Ikan ni makan alga dan rumpai laut yang tumbuh dekat batu-batu karang. Tapi sebab benda-benda ni kadang-kadang melekat kuat, dia rekah sekali dengan karang-karang tu. Gigi dia memang kuat no haram tu, tapi perut dia tak boleh nak hadam. Jadi dia buang semua karang tu jadi tai berpasir. Dia berak tu bukan sikit nah, banyak weh. Kajian kata seekor ikan ni boleh hasilkan dekat 1 tan pasir setahun. Pasir-pasir ni lepas tu dibawa ombak ke pantai. Pasir-pasir yang putih gebu tu, kalau hampa nak tahu, tai ikan ni lah. Biar betik. Ikan ni boleh bertukar jantina bila dah masuk musim mengawan. Ini ialah ikan barramundi. Nama saintifik dia Lates calcarifer. Macam pernah tengok kan? Dekat Malaysia orang panggil dia ikan siakap. Kalau belah utara ni murung lah kalau takkan naik siakap. Ikan siakap ni bukan biasa-biasa nah. Dia boleh hidup dalam air masin dan juga air tawang. Semua dia tibai sama rata. Ikan siakap ni bila menetas tu semua jadi jantan dulu. Bila dah sampai umur dan saiz tertentu, dia berubah jadi betina. Tak semualah, ikut keadaan dan keperluan. Kalau semua jadi betina tu macam mana nak tinggalkan zuriat? Tak ada tukang semai. Keadaan ni dipanggil sequential hermaphrodites. Dalam manusia tak ada tau. Kalau tiba-tiba jadi tu sebab buang tabiat. Mau katok aja jenis-jenis ni. Orang suka makan siakap ni sebab isi dia putih, lembut dan tak banyak tulang. Macam-macam masakan boleh buat. Kalau tak reti tak payahlah. Mai sini terkenal dekat Nurul Ikan Bakar, Kuala Kedah. Depa buat menu special punya. Masak 3 rasa, bakar, lamperik, semua boleh buat. Set single pun ada. Harga RM19.9 saja weh. Mana nak cari? Memang sedap, no haram. Terima kasih lah hampa sebab tengok sampai habis noh. Nanti kita buat kompilasi lain pula tau. Hampa semua memang padu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.